Pernah tak kita terfikir, macam mana sebuah kerajaan yang dah bertapak beratus-ratus tahun boleh jatuh? Hari ini kita nak selami kisah Pahang. Ini bukan sekadar cerita sejarah, tapi satu epik tentang kuasa, kekayaan dan penentangan yang mengubah landscape sebuah negeri Melayu buat selamanya. Okey, jom kita kembali ke abad ke-19. Cuba bayangkan Pahang pada masa tu. Sebuah negeri dengan undang-undang, adat dan cara hidupnya yang tersendiri. Satu dunia yang aman, yang berfungsi mengikut acuannya sendiri, jauh sebelum pengaruh luar datang mengubah segalanya. Untuk faham masyarakat Pahang masa tu, kita kena faham falsafah ini. Hubungan antara pemerintah dan rakyat tu diibaratkan macam sebatang pokok. Ia bukan sistem satu hala, di mana raja berkuasa mutlak. Tak, ia satu ekosistem di mana kedua-duanya saling memerlukan untuk hidup. Simple tapi sangat mendalam. Jadi, macam mana sebenarnya pokok ni berfungsi dalam dunia nyata? Macam mana ia berdiri teguh? Nah, sistem pentadbirannya disokong oleh dua tunggak utama, Sultan dan para pembesarnya. Dekat puncak sekali, sudah tentulah Sultan. Baginda bukan sekadar pemerintah tahu, kuasa Sultan tu adalah tunjang kepada seluruh sistem politik dan undang-undang. Dialah simbol kedaulatan dan maruah negeri Pahang. Tapi, yang paling menarik, Sultan tak memerintah seorang-seorang. Kuasa tu sebenarnya dikongsi dengan orang besar berempat. Setiap pembesar ni ada kawasan dan tanggungjawab masing-masing. Boleh dikatakan, ini adalah satu sistem pengagihan kuasa yang sangat sophisticated pada zamannya. Nampak macam semuanya stabil dan lengkap kan? Tapi di bawah tanah Pahang ni ada sesuatu yang berkilau. Ada harta karun yang sangat besar dan kilauan emas serta timahnya dah mula menarik perhatian mata orang luar. Pahang ni memang kaya raya. Kita bercakap tentang lombong emas, simpanan timah yang melimpah ruah, tanah yang subur untuk tanaman getah. Semua ni adalah komoditi yang sangat-sangat bernilai di Eropah yang tengah kemaruk dengan revolusi perindustrian. Peneroka British macam Frank Swettenham ni, dia nampak semua kekayaan ni. Tapi cuba perhatikan cara dia menulis. Dia tak kata, wah, hebatnya Pahang, banyak emas. Sebaliknya, dia kata, ada banyak emas, tapi pemerintahannya tak adil, tak ada kerajaan yang betul. Nampak tak? Ini bukan sekadar satu pemerhatian. Ini adalah satu justifikasi yang sedang dibina untuk masuk campur. Dan ini membawa kita ke titik yang tak dapat dielakkan lagi. Desakan British untuk mengawal Pahang semakin kuat. Ia ibarat satu ketukan di pintu yang sangat kuat. Satu ketukan yang sebenarnya tidak pernah diundang. Inilah punca sebenar konflik ni. Dua dunia, dua pandangan yang langsung tak sama. Bagi para pemimpin Pahang, ini soal maruah, tradisi dan kedaulatan. Tapi bagi pihak British, ini semua hanyalah tentang peluang ekonomi, tentang sumber yang belum dieksploitasi dan tentang perlunya sebuah kerajaan yang betul untuk mentadbirnya. Dan jangan kita fikir British datang sekali terus berjaya ya. Tak, ini adalah satu usaha yang berterusan, memakan masa berdekad-dekad. Mereka cuba dan gagal lagi. Daripada tahun 1875 lagi dah ada cubaan. Tapi pemimpin Pahang masa tu mereka bertegas menolak. Sehinggalah British akhirnya jumpa satu jalan masuk. Akhirnya, pada tahun 1888, ketukan di pintu itu bertukar menjadi satu rempuhan. J.P. Roger dilantik sebagai Residen British yang pertama. Secara teorinya dia penasihat, tapi kuasanya mengatasi Sultan dalam semua hal, kecuali agama dan adat. Dan pada saat inilah, sistem tradisional Pahang secara rasminya berakhir. Jadi, bila akar sebuah pokok yang teguh cuba dicabut dengan paksa, apa agaknya tindak balas pokok tu? Ia akan melawan. Dan inilah yang berlaku seterusnya. Kita masuk ke fasa pemberontakan Pahang. Pemberontakan ni bukan berlaku secara tiba-tiba tau. Ia adalah akibat langsung daripada tindakan-tindakan British. Mula-mula, mereka ambil alih kutipan cukai, sumber pendapatan utama para pembesar. Lepas tu, mereka ganti undang-undang adat dengan sistem mahkamah dan polis cara mereka. Dan kemuncaknya, kuasa para pembesar dilucutkan sepenuhnya. Dan penentangan ini diketuai oleh bukan calang-calang orang. Ini adalah pembesar-pembesar yang dihormati, Datuk Bahaman, Tok Gajah dan ramai lagi. Mereka ni adalah orang yang kehilangan segala-galanya. Kuasa, pendapatan dan yang paling penting, maruah. Mereka melihat dunia mereka sedang dihancurkan di depan mata.
Sekarang cuba kita bayangkan keadaan Sultan Ahmad. Baginda tersepit di tengah-tengah. Di satu pihak ada rakyat dan pembesar yang sedang berjuang mempertahankan hak mereka. Di satu pihak lagi ada kuasa besar Empire British yang tak mungkin dapat dilawan secara berdepan. Satu dilema yang sangat-sangat berat. Jadi, selepas semua pertumpahan darah ini berakhir, apa kesudahannya? Apakah legasi yang ditinggalkan oleh penentangan yang berani ini? Dari sudut ketenteraan, ya, pemberontakan itu akhirnya dapat dipatahkan oleh British. Pentadbiran kolonial mereka menjadi lebih kukuh. Tapi, semangat penentangan itu sendiri meninggalkan legasi yang sangat kuat. Ia menunjukkan bahawa orang Melayu Pahang tidak tunduk begitu sahaja. Dan perubahan yang berlaku ke atas Pahang memang total. Lihat saja perbandingan ini. Kuasa, undang-undang, sistem cukai, semuanya berubah. Sistem lama yang berasaskan sultan dan pembesar telah digantikan sepenuhnya. Kuasa politik sultan kini terhad hanya kepada hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Tapi, walaupun kuasa politiknya telah tiada, peranan kesultanan tak lenyap. Sebaliknya, ia berevolusi. Institusi diraja kini menjadi benteng terakhir penjaga kepada agama, budaya dan identiti orang Pahang. Satu peranan baru yang mungkin lebih penting dan kekal relevan sehingga ke hari ini. Ini meninggalkan kita dengan satu persoalan yang menarik untuk difikirkan. Apabila sebuah sistem politik itu diruntuhkan, apabila kuasanya dirampas, apa agaknya bahagian daripadanya yang akan terus hidup dan kekal bertahan lama selepas pertempuran itu berakhir?